Hello guys, kembali lagi bersama saya Aime. Jadi kami baru sampai ke airport. Sebenarnya patutnya kena sampai 3 jam sebelum tau, tapi kami dah lewat. Check-in pun tutup lagi sejam. Kami baru sampai. Agak rush sebenarnya sebab bergaduh dengan Arab tadi. Jadi jom, harap sempat check-in. Sebab tadi dapat notification yang flight delay. Jadi sebenarnya itu aku baru sampai tau, daripada Mesir 28 hari bulan. So hari ni 4 hari bulan 2. Nak pergi mana? Tunggu. Susno ni dia dah tahu kita lambat, dia boleh lagi lambat. Dah lambat nak lambat lagi. Hai Susno. Oi, cepat cuy. So, ya, gerak lu. Meh, tengok apa tu Meh? Naik guys. Dah naik guys. Kami dah naik. 16 facelift. Dapat seat daripada tingkap. Yes. Selalu aku Selalu aku flight tak dapat daripada tingkap tau. Tapi kali ni dapat. Setelah beberapa jam, kami pun tak tahu berapa jam, 2 jam ke 4 jam, tak tahu lah. Dalam tiket tulis 2 jam. Tapi 4 jam lah. 4 jam lah. Turun-turun ada salji, bapak sejuk. Dekat airport pun ada salji. Sejuk kan? So, let's go. Dah sampai doh guys. Salji. Sumpah sejuk. Salji guys. Sekarang tak tahu berapa Celsius, tapi sumpah sejuk gila tu. Nampak salji. Nanti lah kita pergi makan dulu. Aku tak makan dah sehari sebenarnya. Macam puasa tau. Tapi all good. Guys, ni kawasan dia, kawasan airport. Tak ada orang duk. Sumpah sejuk gila. Tempat dia lawa tau. Dia macam vibe dekat Korea negara ni. Tak. Sebab ni baru dekat kawasan airport kan, dah macam ni lah. Macam dekat vibe Korea. Salji. Tak ada apa pun, ni sejuk tu. Semua komplit lah. Scarf, band ni, baju tebal. Tapi tangan tak beku lah. Okay guys. Allah, tak ada glove. Lagi. Apa? Aku suruh gambar lah. Sini. Sekejap, tangan sejuk tu. Okay, meh. Okay. 1, 2. Dekat sikit. Dah, tangan aku sejuk ni. Sejuk guys. Okay guys.
Dekat je. Lebih kan ni. Merah tangan. Okay guys, so berita hari ni sekarang dah pukul apa tau? Hampir dekat pukul 9 lebih, kat 12. Tengok ni, scarf dah ada, bag ni dah ada, kan? Ni, baju ni sweatshirt. Ni, baju tu barcode. Tinggal ni tak ada. Apa? Berapa Celsius? Dia kita dua kot. Lebih kurang lah. Dekat Philips. Tengok ni, tak ada ni. Nampak? Gloves. Dah kecut. Apa-apa pun. Alah dia, tengok aku. Mana ada apa-apa? Oh, ni santai. Ni orang Satu dah kuat ni. Berapa jam ni? Jom dulu sejuk ni. Ha? Apa kau nak buat apa ni? Jom. Okay guys. So, tangan kami merah gila. Silap tak bawa glove. Ni kami buka air panas. Merah tu. Merah. Sakit gila. Dia rasa macam panas. Tak tahu, dia sejuk. Tapi rasa macam aduh. Sakit tu. Aduh. Merah. Sumpah sakit. Aduh, silap dah buat glove. Sumpah. Merah tu. So aku tak faham kenapa dekat airport ni kan, airport Prague ni dia tak ada apa? Bidet. Bukan. Dia tak ada air tu, semua airport biasa. Dia tak ada ni, tempat solat. Jadi kita kena solat dulu, ni kita ambil wuduk. Malah Prague ni memang tempat begitu. Dia bukan tempat orang Muslim. Okay. Ni kita kena ambil wuduk dulu, terpaksa Jadi kita kena solat lah kat mana. Tapi tanah kita bersih kan? Bersih. So orang dalam nak tasuk. Sumpah yuk. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to be forever? Rambutku cuy. Standard dia punya bersih kan. Tengok. Sumpah. Air kosong macam boleh tidur kat sini, faham tak? Ni tutup sini, ni tutup kat sini. Tidur sini. Okay, Jesus ni. Okay, baik. Okay guys, memanglah sekarang pukul 1 kan, dekat airport Prague ni. Tapi kenapa tak ada orang? Biasa kalau airport 24 hour ada je orang, faham tak? Kita tengok ni Aku baru lepas ambil wuduk. Tak pakai kasut kan. Sumpah tak malu sebab tak ada orang. Pelik lah. Ya memang pukul 1 kan, pukul 1 AM. Tapi asal macam tak ada orang, faham tak? Airport ni patutnya 24 hour ada orang. Macam pelik sikit. Jom solat sini. Solat je kat bawah ni. Solat dulu. Apa? Solat dulu. Nanti kau. Okay guys, kembali lagi bersama saya Cik. Sumpah penat tu. Kami Prague tu transit je sebenarnya, tapi kami keluar juga tadi sebenarnya. Jadi tadi tidur dekat airport atas kerusi. Sumpah lama gila, sakit punggung. So now kami on the way ke, saya ingat kami on the way ke Paris. Yeah. So let's go check in. Oh ni D6. Okay guys, sejuk. Kami dah sampai ke airport BVS Paris. So
So kami on the way ke, tak tahulah nama airport dia, View Vice apa tak. Tapi kami kena naik bas ke Paris. Faham tak? Macam tu lah. Tak faham, kau tengok je lah perjalanan ni. Okay, so now kami baru turun daripada kami daripada airport naik bas sampai ke Paris. So ya, daripada Paris ni nak ke hotel kita kena ambil metro. Jadi aku dah tanya lah orang tu, metro tu dia macam ada bas kecil lah pada hotel. I just suggest you, so depend to you. Dia nak ambil apa lah macam tu lah dia kata kan. Aku nak cakap Inggeris pun Inggeris lupa lah ni. Ke sini. So, jom guys. Okay. So guys, semuanya kena buat sendiri tak ada tour guide je tiba. Jadi inilah orang kata apa, pengalaman mendewasakan diri. Kita kena independent, kena berani untuk tanya-tanya orang. Ini orang yang keberapa dah ni kita tanya. Dia macam mana? Macam mana kita ni? Dia macam kita kena switch the metro. Tak, okay, kita pergi sini kan? Yes. Dia ikut training kan? Yes. Lepas tu kita kena jaga kaki ke? No, we need to switch the metro. Kita kena cari lah, macam nak pusing-pusing cari metro satu lagi. So kita naik, so sampai sini, baru kita jalan kaki. Nanti sampai sana kita tanya lagi. Banyakkan bertanya guys. Kena banyak bertanya guys. Yang betul-betul lah. Apa? Betul lah, time sekolah dulu bila orang kata banyak ni apa? Banyak bertanya. Pengalaman mendewasakan diri betul. Kena Betul. Jom. jalan. Betul? Betul sesat ni kalau Jom. Sampai tu guys. 관광객을 대상으로 소매치기가 많으니 각별히 주의하시기 바랍니다. Beware of pickpockets. Pickpockets. Jangan. Dengar dari long way. Ni orang keberapa dah ni untuk kita tanya untuk stesen ke seterusnya. Ya. What's your destination? Let me see your destination again. Colonel Fabian, come on. Go left and you follow the instructions. You'll find Metro 2. Straight. Come on. Bagus tu dia. Just show me the direction you had on your phone. Colonel Fabian. Bagus dia. Bagus. Where are you guys from? You speak Arabic. You speak Arabic. كلمة عربي من ماليزيا so you're Muslims. شرف ديكوري. أنا مسلم من الجزائر. أنا الإسلام. Come with me guys. Cakap Arab dah. That would be your stop. So ya. You guys, you're here? Yes. That would be your stop. So you're taking around 10 stops, 11 stops. You go this way, the next metro you get in, just make sure you get out here. Okay, thank you. Have a Thank nice you. day. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Salam alaikum. Dia kata after beberapa jam kami dah jumpa Iman. Kau daripada mana, Iman? Daripada Iceland. So now tadi kami check in hotel. Tak sempat nak buat house tour. So now kami di apa sebut apa ni? Sacré-Cœur. Kau cakap English? Sacré-Cœur. So yeah, this is view daripada bawah. Baik tu.
Habis dari sini tak lawa lagi guys. Alright. Dari belah sana ke bawah. Okay. Ni tour guide kita. Stay tune. Stay tune. Man, swipe sikit man. Tu view daripada bawah. View daripada bawah. View daripada atas. Silap. Tu tadi kami kat situ. So ni view tadi. Kami lapar dekat sehari tak makan. Weh, ada falafel tu. Ada falafel. Assalamualaikum. سلام سوا Falafel. فلافل فيجيتاليان يا في منصب هنا. Lah, ucap kena jadi. Kau belilah apa-apa. Berapa gila? Ni dekat Asia ni. Kami dekat Asia. فلافل ساندويتش فلافل I need the bagi kenyang. Apa tu nak? I need the Dekat tu, 14. kebab. كباب صوص البلاتو 1450 كباب بريش السلطة Oh. نو فوتو مسيو Okay guys, cakap. Aku tak cakap. Nak cakap? Aku tak cakap. So, Aku sejuk sekarang dah sekarang. malam. Aku sejuk sekarang. Kenapa Okay, ni? sejuk. Dah balik. So sekarang dah malam. Kami sempat makan 2 kedai lah. Tapi dah sempat nak record lah. Banyak dah kedai kita orang prank tadi. Masuk keluar. Selalu banyak kedai yang kami masuk, keluar. Ada yang kita masuk minum air je lepas tu keluar. Air free pula. Ada yang masuk kami minta air free, lepas tu kami keluar. Agak macam tak, sebab kami memerlukan air kan. Dia, Sangat-sangat haus. so sekarang kami tak tahu nak pergi mana. Sekarang kita nak pergi mana? Sini ke? Sekarang kita nak pergi balik dekat Sakreko tu. Sakreko. So kita nak buat apa? Nak pergi stesen S2 lah. Oh, kita nak pergi stesen tu Balik hari. untuk balik. Kita apa? Tak berak. Tak berak. So, let's Hello, anak manager in the world. Siap. Selesai pak. Ada. Ni dekat Aman pun ada. Oh, jauh dah. So sekarang malam ni dah pukul apa? Sekarang dah pukul 7.26 kan. Dia kalau dekat Paris ni beza 7 jam kan dengan Malaysia. Beza 7 jam dengan Malaysia kan. Mak Dan kaki jalan berapa? So sekarang kami tengah cari souvenir untuk kita beli. Mahal lo tadi untuk bagi ada 4 apa? Dia nak beli untuk pakai isteri. So ni tadi kedai tu €4. €4 dalam RM30, RM25 Malaysia kot. Mahal ke? Apa mahal? Tengok ni sama ni. Beli je. Ais. Ini lawa tu. Ni yang lawa tu unik tu Ni. ni. First time aku nampak ni. Ni boleh letak kat kunci kereta. Ni dah ni. France. Prak. Kau letak ni. So guys, kami tengah cari benda ni. Makanan apa? Apa ni? Kami tengah cari makanan ni untuk makan di hotel. Jom. Saya beli satu apa nak agak? Ni kuah. Kuah. Mama weh. Mama sejuk ni. Sejuk sedap ni. Okay, aku ada dah ada sistem kat rumah. Dah ada air. Jadi apa yang kita perlu sekarang adalah Maggi. Tapi mangkuk tak ada. Jadi cara yang terbaik kita perlu buat ialah kita kena beli mangkuk macam ni. Lepas tu Kan tu recycle kan. recycle kan. Itu macam mana? Layan lah. Tak, ini Indomie kan. Ya Allah, nak tapi tak ada mangkuk. Weh, ni lagi murah. Memang dia pergi mangkuk ni. Yelah beli dua. Ha? Beli dua. Macam ni. Benda ni sila tu. Macam ni guys. Sila lah. Layan lah. Ya. Kenapa banyak nak tengok? Ni Jangan curi mu. tak ni kau ambil ni sedap tak ni? Besar. Basuh-basuh. Onion chicken flavor. Turun. Sedap. Kau nak Ni itik tak? bakso. Ni itik. Tapi ni murah lagi. 129 je. Ni itik ni. Sedap. Itu apa? Diamond Tak tahu style. halal ke tak. Ni Malaysia. Okay. Ya kau ni Malaysia. Ni mama ni yang sedap ni. Sila. Dan besar pula. Mak dia tapi dua lah. Ni Mak satu pula lah. dah.
Mi goreng ni mi Dia siap goreng. conteng lagi guys. Beli dua lah. Beli tak? Tak, beli ni satu, tu satu. Nah, tu satu. Dah beli kan? Aduh. Nanti dia letak dalam tu. So, nak beli apa ni? Ni je, memang ni wajib beli. Paling murah. Lepas tu kalau kau nak top up, kau beli tu. Member fikir apa tak tahu. Muka. Ya kan? Aku rasa aku nak beli ni lah. Beli ni. Semua ada kan dekat Itali pun semua ada kan. Semua ada air panas kan. Dia nak bajet guys, tapi dia beli ramen guys. Bukanlah beli beli paket besar ni. Sila guys. Aku rasa aku gitu lah mama. Ni. Yes boy. Tamam tak tamam? Tapi sedap. Ini noodle. Kau beli kuah-kuah dulu dalam negara. Ni noodle ni apa? Kuah apa? Noodle goreng lah, ni tulis mi goreng ni. Goreng. Indomie semua goreng tak silap. Beli ni lah okey tak? Jom. Wow. Ini bayar cash ke apa? Ini bayar cash ke apa? Cash boleh, tu ada mamat tu. Weh, masam-masam ni sedap ni guys. Okay guys, let's go balik. Kita nak ke train, nak balik hotel. So guys, Penat lah guys. Balik so hari ni tak ada apa sangat pun. Sebab hari ni kita macam nak santai-santai. so tahun baru sampai hari ni. Baru sampai, so macam nak santai lah. So let's go. Nak train. So guys, Aiman tengah beli tiket metro train. Dia letak. Itu tu bagi aku. Tapi dia tak ada. Kalau aku dengan Husnul beli ni je, beli tiket online. Tapi sebab dia tadi nak transfer malam ni sebab kat Malaysia dah pukul 2 pagi. So kita orang kena beli, dia kena beli kat sini. Weh, tengok ni So tadi sebenarnya kami dah kena, dah kena paksa. Dah siap kena berkemekan tangan, tak kena duit. Jadi inilah cara yang terbaik. Ini cepat. Kata aku edit aku cepat kan. So ni cara yang terbaik. Letak dekat dalam ni. Dah elok, kau belum? Sini sambung. Tiket guys. Kenapa kena isi lagi balik kan? Sebab tadi kau top up sikit kot. Tiket online guys. Tiket Online. online, tiket offline. Online, offline. Apa? Apa? Apple Pay. Apple Pay, Apple Pay. Dah tekan So, jumpa nanti. Jom, kami nak masuk dah. Wow. Masuk. Kau dah scan masuk je? Masuk ke? Tu Masuk ke? Kau dah, dia dah tolak pun. Cuba tekan 2 kali. Dah tolak pun. Tekan yang atas tu, tekan yang atas. Masuk. Tengok, kau gini tu. Aduh, masalah guys. Jom, let's go. Kami nak balik dah. Kenapa dia pergi train? Yang mana tulis ada satu tiket. Senimbang mana ni? Nampak kan? Dunia pemandangan. Ada pemandangan kan? Kau pakai flash ada pemandangan. Apa? Jauh tu flash. So kami beli ni dekat luar. Ni Maggi Indon naik sini. Oh, Mindun. Maggi Indon. Mau So semua ni. Wait.
Okay, baik. Kami makan kat hotel. Kami just isi air kat bawah. Let's go guys. Jom, kami dah sampai kat hotel. Dekat hotel lebih kurang. So, tengok apa kata? Europe ni dia pelik sikit tau. Bukan semua, dia macam certain negara Tengok air ni kita boleh buat minum. Minum sikit kan? Sebab air dia boleh apa? Wah, nampak? Dia boleh minum. Boleh minum, boleh basuh. Ada pun kalau dekat bilik mandi ni kan. Bilik mandi ni. Kau nak shower sambil minum ni? Shower sambil minum boleh. Itu memang Europe punya style. Memang rasa betul-betul air mineral lah. Jadi memang jimat lah untuk apa orang kata? Untuk beli untuk apa? Untuk habiskan duit tempat-tempat untuk air. Jadi ni kita orang beli satu ni. So boleh refill banyak kali sekali nak keluar. Ada sampah apa tu? Ada? Duit baik. Masuk 22,000. Affiliate ni banyak Sebulan. dapat duit. Tu yang dia bilang, Din lakukan orang ambil video lah. Oh kan. Tapi YouTube dapat detect kan. Siapa? Ni mana? Orang ambil video-video dia bikin buat ni. Lepas tu buat live. Buat apa? Affiliate. TikTok. Tapi dia baik, dia ajar semua orang. Macam nak dapat duit macam ni. Ya. Ya, okey. Kalau aku tak lagu ni boleh tak? Tak kena. Ustaz gila nak cari lagu background tu. Tak boleh. Macam dari ni. Macam DVD tu saya. Senang dia ni nak susah ni sebab copyright. Nanti orang island jadi tu bau lah, tak nak orang Malaysia. Ha? Aduh, botong Malaysia dia kan. Dia tak tahu. Betul tak? Apa? 6 minit lah sudah. 6 minit? Kejap je tu? Oh, berapa minit? Kalau 6 minit tu dah besar? Bukan, ini aku tak buat time je ni. Dekat biasa. Ha? Kau tak boleh. Guys, kita nak makan Maggi guys. Morning guys, day 2 at Paris. So ni kita makan Maggi dulu sebelum kita mulakan perjalanan kita. Perjalanan kita hari ni insyaAllah sampai malam. Jadi tadi kami lepas subuh, kami terus siap-siap semua. So ni breakfast. So ya, Kita tengah tunggu Snul sekarang. tu lambat tu. Mana siap Snul ni? Aish. Tak payah kot. Guys, kita nak makan Maggi guys. Morning guys, day 2 at Paris. So ni kita makan Maggi dulu sebelum kita mulakan perjalanan kita. Perjalanan kita hari ni insyaAllah sampai malam. Jadi tadi kami lepas subuh, kami terus siap-siap semua. So ni breakfast. So ya, Kita tengah tunggu Snul sekarang. tu lambat tu. Mana siap Snul ni? Aish. Tak payah kot. Okay guys, kami tetap nak ikut kat dalam train nanti. Kami dah dekat. Sekejap. Ini aktrim po. The Triumph. Tak tahu macam mana sebut. Ya. Ini pasal jalan. Okay. Ayo. Macam tu, pasal nanti kau kat lah. Ya, sorry. Santai pak. Kau pergi lah depan, aku jadi kau punya kamera depan lah. Cakap jadi kamera aku Okay, let's go. Oh, yang tahu kau bini dah. Okay. Cakap ah. Okay, kami dah sampai dekat X di. Kau tunjuk sana, tunjuk sana. Wow. Apa ni? Ini tempat lawa mat. Selalu ni kita tengok kat dalam kamera je. Dalam kamera, dalam galeri kan. Dalam Google.
So kami dah sampai. Diorang ada acara apa ni? Betul suasana dia guys. Lawa guys. Ni mau macam London guys. Macam London. Dia duduk macam London. Macam Europe ke? Macam Europe. Macam Europe lah. Sekejap kat. Bukan. Nanti Ya ada orang ni. damn, ada orang guys. Ni acara apa tu? Guys, acara apa tu guys? Forever young, I want to be forever young. Do you really want to be forever? Ni dekat dah. Pain kali ni lah. Okey tak? Okay. Weh, seram tu. Nah. Naik sikit. Okay, so sekarang kita tengah sesi bergambar dekat view sini. So korang boleh tengok view ni lawa tu sumpah. Aku macam tak boleh nak describe. Belum pergi Eiffel Tower kan. Sumpah. So, sekarang tengah pagi. Dalam pukul tak tahu berapa. Tengah pagi lah. Sorry, jam waktu Malaysia. Kita kena ambil pot tu. Ya, jom lah. Dah tengah lah. Okey, Jom. bawa lah. Ya, jom. Ambil barang ni. Nah, aku jaga. Kau jaga eh? Ya. Kau letak dah. Okay guys, after sejam kita orang dekat tempat tadi ambil gambar. So now kita tengah tunggu train untuk nak ke Louvre Museum Louvre Museum. So apa lagi? Apa lagi? Gerak eh. Gerak ah. Gerak guys. Train tak sampai. Tu sampai ah. Tu. Kena prank guys. Kena prank. Tak ada pun. Kosong boy. Kau. Okay. Okay guys, dah duduk. Guys, sampai guys. Sudah kita dah sampai dekat Museum Jelewa. Hujan naik tiba-tiba. Kat mana? Alau. Tak tahu. So kami tak jumpa kat mana tu. Jual payung boy. Itu tempat lawa di sini. Ni. Ni dah. Tunjuk. Pusing. Museum Jelewa. Apa nama? So guys, kami dah sampai ke Museum Jelewa. Sekarang hujan tau. Kami baru turun daripada tadi. Jadi jom kita tengok keluar. Kita tengok dalam. Tengok. Luar dalam tak ada apa guys. Tempat lawa tapi nak gambar tak boleh. Hujan. Tak boleh jom pergi. So This is it guys. Anjay. Bapak. So ya, kita dah sampai ke Museum de Louvre. So kat sini sumpah cantik. Tak boleh nak ambil gambar, boleh nak ambil gambar kan? Tunggu lagi habis hujan lah. Kita lama kat sini. Satu, dua. Ya, pavilion. Hai guys. So hari ni kita orang ada dekat Louvre Museum. Boleh tengok dua ekor tu dia orang tengah bergambar kat tu. Sidi. Tengah buat apa tu, meh? Dia tengah ambil video. So kita orang dekat je dengan Louvre tu. Nampak ni. Ada ni.
Okay. Okay, jom Snul. Okay guys, kami dah selesai gambar. So sekarang kita nak pergi mana ni, Man? Tak tahu nak pergi mana. Kita campur masa dulu kat sini. Kita buang masa dulu. Sampai lapar. Sampai lapar. Bukti Tak tahu nak makan apa. tak tahu apa Jadi dia sebenarnya setiap sudut dekat Paris ni memang lawa. Sobat cakap. Malaysia lawa ke? Banyak gambar. Ni. Gambar nak cakap kat video tak nak? Tak cakap sikit dalam video. Cakap. Wish Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Lahir dan batin. Nanti video ni kau ambil. Nanti lagi kau post. Okay. Nanti semua fikir kita raya kat Raya sini kan. Okay. Tapi orang nak belajar Okay. raya. Satu. Kita ambil gambar dari sini lah. Cuba kita tengok. Okay lah kalau video dari sini. Selamat Dia menyambut okey, Ramadan. bawah. Selamat menyambut Bukan kita Ramadan. ada sana. Ada sana. Selamat menyambut Ramadan. Yang gini. Okey lah. Okay, Selamat menyambut Ramadan. Jangan takut. Dia tak boleh rasa aura takut. Jangan bodoh. Tak, peganglah kot sikit. Dah. Asal kau pegang macam lembut sangat? Cuba kau off. On balik. Kita nak wish ni. Hari Raya Aidilfitri. Gini. Maaf jahad dan batin. Selamat. Okay. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Belum lah. Lagi sekali. 1, 2, 3. Kami sama-sama dah kan? Okay, 1. Dah kami mengucapkan satu orang. Okey, aku dah tengah kan. Okey. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Lancang lah. Okey, Okay. okey. Kami mengucapkan. Sabarlah lancang dulu. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin, okay? Okey. 1, 2, 3. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Apa tadi? Okay guys, kami berjalan dekat hampir 40 minit semata-mata untuk mencari halal food. Jadi ni kita dapat makan nama kedai ni apa Istanbul Food. Macam boleh lah nak macam makanan Arab. Asalkan halal kira on je. Jadi ni kami lepas ni kami nak pergi ke Eiffel Tower. So kami makan dah mencari tenaga. So ni 13 euro. So korang boleh convert lah. Jangan convert. Kita nak travel jangan convert kan. Jadi makan. Asal dapat energy. RM13. Asal dapat energy, layan. Okay? Betul, tamam. Swipe. Okay guys, kami dah sampai ke apa? Eiffel Tower kan? Eiffel Tower. Birakim. Bir Hakim. Stesen tu nak ke Eiffel Tower. Tapi kami tak jumpa lagi. So on the way nak cari ni. Let's go kan? Let's go. Tu Eiffel. Dekat sebelah kiri. Let's go. Lepas tu rakam tu. Dia kata tutup lepas tu rakam. Okay, baik. Okay, Man lari. Tengok ni lah. Sini. Tengok ni. Sekejap kita kena gelak. Okay. Macam tengok ni. Tamam tadi. Nak kau nak buat potret. Kami dah sampai ke Eiffel Tower. Ni je sebenarnya nak pergi. Pergi Paris. Nak tengok benda ni je. Yo. Itu rawak kat hijau-hijau. Okay. Ni dah sampai. Gambar dulu saya gila. Okay, kita gambar dulu guys. Sekarang dah nak malam tau. So kami kena cari laju untuk sebab kami tak ambil gambar lagi. Tu Eiffel Tower. Tapi at least kena ambil gambar lah. Nak tunjuk yang kita dah sampai kan. Dah nak malam dah. So guys. Okay guys, after beberapa minit kami dah ambil gambar. Hujan pun kami nak juga ambil gambar sebab bukannya selalu datang. Effort tu. Effort Tafiz. Mana kita nak solat ni kawan-kawan? Kita nak solat mana ni? Kita nak solat mana guys? Tengoklah tempat yang So, mana lapang. Let's go, jumpa tempat lain. Okay Man, kita dah selesai solat.
jam terakhir asal Zohor. Jadi sekarang dah nak maghrib dah kan. Dah nak malam. Jadi apa yang kita nak buat malam nanti? Kita tunggu malam. Tunggu malam. Lawa tu kan, view tu kan. View apa main? Let's go kan. Cakap cik lagi tu. Banyak aku ni apa? Yalah. Kosong je. Orang tu mengidolakan aku. Idolakan aku. Ya. Okay guys, jom kita cari roti. Kita nak lama gila. Tu. So one day, insyaAllah aku akan bawa isteri aku atas sini. Nanti sekarang gambar seorang kan. Nanti aku gambar berdua dengan isteri aku. Tak, sekarang bertiga je. Asal bertiga lah. Hilang dengan member lah. Kali nanti dengan isteri aku pula. Tu lawa tau. Nampak tak tu? Cuba zoom sikit tu. Nampak tengah-tengah tu. Ada orang sambut birthday kan. Nanti aku dengan isteri aku akan sambut anniversary kat situ. Gerak lu. Roti lapar. Jauh meh. Guys, tepat pukul 7 ataupun tepat sejam kan. Macam 7, 8, 9 dia akan berlampu gini. Dia akan kelip-kelip. Sumpah lawa. Semua angkat kamera tu. Berapa tu? So guys, kami ni nak gerak dah daripada Eiffel Tower ni. Guys, lepas ni kita nak gana guys. Lepas ni kita nak gana. Apa ni? Balik pun kita. Lepas ni kita nak cari apa roti apa? Croissant. Kita balik lah. Let's go. Lagi dia beli 17 yang Tengok ni, weh. Guys, sepatutnya kita dah sampai tau dekat mana? Dekat Just the Goal, dekat stesen dekat MRT. Tapi tengok tu, ni kat Batu tau, ni kat Batu. Ni dekat mana? Ni kat train sebelah, dia tiba-tiba berhenti. So, macam ni kita ni? start kat terowong guys. Start lama kat ni. Matilah kita. So, Doakan kami selamat sampai. doakan kami selamat sampai guys. Tak ni. Tak tahu lah apa ni, habis minyak ke? Aku macam dekat kan. Tak, 05. Tak tahu lah sebab apa. Start lama kat ni sebab tu. Okay, vlog malam. Sejuk. Tadi kami dah balik sebenarnya. Tapi kami rehat dalam setengah jam Kita macam nak tu. masak Maggi tapi kita orang tak ada tu mangkuk. Tak ada mangkuk. So Sekarang kita kena beli kita kena beli mangkuk baru. Lepas ni kita beli, kita kena simpan ambil. Faham tak? Tapi pagi tadi kami beli kan. Kita beli semalam. Cerita kan? Kita beli semalam Maggi cup ni. Yang kita orang beli macam Maggi pack tu. Sebab kita orang tak ada mangkuk untuk buat Maggi. So kami beli pack, satu cup tu just untuk jadikan mangkuk lah. Tapi pagi tadi kami rushing keluar kan. Jadi kami masak-masak, kami terus pergi bawa dekat tray apa semua sambil jalan. Jadi kami buang gitu. Ya, jom kita sama kedai. Cari Cup. ni. Tu. Cari Maggi cup ni, Maggi cup ni. Okey, Maggi cup ni. Ini Maggi cup. Ni roti weh. Tak sabar. Cari roti tak? Ada roti 3 apa tu? Roti 3. Lagi murah gila roti. Ni murah ni. 1.65. Tapi ni macam mahal lah. Ini 1.5 ni. Boleh satu 2.5. Tapi kita beli ni Maggi lah. Oh, lama juga lah. Ada juga Maggi ni.
Kalau dari sini macam mana tu? Ni harap. Harap. Oh ni. Guys, kami dah jumpa cup Maggi. Tapi ni bukan Maggi macam Indon ke Maggi ni. Ay, kacau. Tapi ini bukan Maggi pilihan kita orang lah. Tapi ini je ada. Tapi kat kami just nak cup je, nak mangkuk je. So jom. Okay guys, kami dah jumpa, kami dah beli Maggi. Ni pisang. Untuk sarapan esok guys. Sarapan ni, sarapan ni, apa ni untuk sarapan lah pisang ni. So, jom man, let's go man. Tengokkan suasana malam ni. Tapi Ni suasana. bukan Layan. Layan. Kat friends. Okay guys, kami dah check out hotel kat Paris. So kami on the way naik train nak shopping pula. Kami nak ke Primark. So let's go. Sambil bawa beg yang banyak ni. Guys, kami dah sampai ke mall. So ni last day kami. Malam ni nak gerak dah ke tempat seterusnya. So dengan luggage apa semua, kita nak shopping apa ni Mai? tahu. Tengok Tengok dulu apa yang ada kan. Jadi orang kata apa, at least kena beli lah satu pakaian menandakan yang kita kata Paris. Okay, let's go. Dulu kita nak pergi mana dulu? Kita nak pergi Primark. Nak pergi Primark guys. Yes boy. Cerita je. Kita ikut pakcik tu satu orang tadi. Tapi nak tahu mana dia. Laju lah dia. Laju dia tu laju. OL. Primark. Okay guys, kami sebenarnya ikutkan dah sejam lebih lah masuk kat dalam tempat ni. Yang sebelum apa? Sebelum nak masuk flight lah. Tapi tadi tak lepas nak apa? Kita lebih daripada 5 kg setiap orang. Jadi apa yang kami buat ialah 5 kg setiap orang tengok Okay, apa yang kau buat Apa? untuk kurangkan luggage? Pakai lapis-lapis banyak kan. Yang ni berapa lapis ni? Berapa lapis? 8 lapis ni. lapis. Ini 2 lapis ya? Ni stokin pun sama ni. 2 lapis. Stokin 2 lapis ni baru ni. Ni Seluar 4 lapis. seluar 4 lapis. Tadi baju 4 lapis. Berapa lapis? Lepas tu seluar tumpang beg Snol. Habis ni lepas tu banyak ah. Baju dengan seluar tumpang beg Aiman lagi. Lepas tu banyak benda buang kan. Banyak benda buang tadi. So kalau macam aku pula, ini apa 9 kot, 9 lapis. Ni peluh ni. Ni kot ni tadi buka kot ni. Tak pakai. Sekarang dah cabut. Ni seluar 4 lapis. Stokin 2 lapis. So sini. So ni pun banyak juga buang tadi. Darangan dia ni. Kalau tak tadi dia suruh kami beli kargo. So alhamdulillah Allah mudahkan. Alright guys. So ada hikmah juga kami sampai. Kita awal berapa jam? 2 jam lah. Tu kan sebelum gate buka. So sekarang pukul 5 kan? 5 lebih. Kita punya flight pukul 9. Ke 8. 8.55. Jadi kami sampai sini pukul 3. Jadi lama enggak ah. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Dekat sejam lebih kan kita duduk cabut-cabut sini kan. So alhamdulillah semua okey. Okey. Tamam. Ni peluh ni. Alhamdulillah Allah mudahkan. So jom. So alhamdulillah itu saja konten kami daripada Prague ke Paris. So jumpa konten next.